kisos tu bahagian atas, sedangkan yang dicederakan asfal bahagian bawah. Wabil akas ataupun sebaliknya. Wala sahihun bi asyal. Janganlah pula ambil bahagian yang dikisoskan bahagian yang hidup, sedangkan yang dicederakan itu adalah bahagian yang sakit, bahagian yang lumpuh. Wala qisasa fi 'azmin. Tidak ada qisas pada tulang. Orang tu cedera, cocok sampai ke tulang, memang keluarkan tulang tersebut. Kawan tu cedera kan, tulang tu keluar. Tak boleh nak balas sebiji macam tu. Tulang kaki anak saya ni terkeluar, tulang kaki kamu pun kena terkeluar. Tak boleh. Wala qisasa fi 'azm. Tiada qisas dikenakan pada tulang-tulang. Falau qata'al yad min wasati dhira' uqtussa min al-kaffi. Andai kalau tangannya itu dipotong di bahagian tengah-tengah dhira'. Dhira' ni bahagian antara kita punya lengan ni lah. Dipotong bahagian sini, maka yang akan dikisas tu ambil bahagian mana? Bukan di sini. Uqtussa min al-kaffi. Dipotong di bahagian tak tangan ni, kaf. Ambil sini. Dia ada satu tulang ni namanya al-qu'. Ambil al-qu' ni dari sini ke bawah, kaf, potong. Dah. Tak boleh lah sebab orang potong sini, kita potong sini. Ini antara benda yang ada garis panduan ni. Tak boleh. Kalau dipotong sini, kita ambil sini. Lain sikit lah. Wa fil bati hukumah. Mana kata apa? Okey lah, kawan tu hilang sampai sini kot. Dia kena kisos kat sini je. Ni ada baki sikit ni. Ni baki ni hukumah. Hakim yang akan tentukan apa yang sesuai. Misalnya contoh bayar tu, bayar. Dan yang ini bayar berapa yang hakim kira adil dan itu. Tapi kita kat Malaysia tak ada benda tu. Kita tak nampak secara praktikalnya, kita tak boleh nak nampak sebab kita tak ada. Dan wa yuqtasu lil untha min az-zakar. Dikenakan juga kisos untuk kepada orang perempuan. Untuk orang perempuan dikenakan juga kisah. Misal contoh lelaki cedera perempuan pun kena juga. Walid tifli minal kabir. Kalau orang dewasa buat pada kanak-kanak pun kena juga. Orang dewasa tu, kanak-kanak buat dekat orang dewasa tak kena. Orang dewasa buat kanak-kanak kena. Terbaliklah. وللوضيع من الشريف النفس والأعضاء ولا يجوز أن يستوفى القصاص. Tak boleh laksanakan qisas illa bihaqqati sultan aw nabi. Tak bolehlah kamu nak laksanakan qisas tu suka-suka hati. Boleh, kena ada sultan ataupun wakil sultan. Andai contoh Malaysia mengamalkan hukum ini, maka mungkin sultan tak dapat turun sampai Sabah Bernam. Jauh banyak urusan sultan. Berlaku kes pukul-memukul, saya contoh pukul-memukul. Maka orang kampung pun dah tangkap dah. Ni yang memukul ni 2-3 orang ni pukul yang ini. Ni kes sendiri contoh. Okey, kena bahagian dada masing-masing ni kena dikisas ni. Orang kampung tak boleh tiba-tiba ketua kampung buka baju masuk sini, ketua kampung tumbuk. Tak boleh suka-suka. Kena ada sultannya atau kalau sultan, naik sultan, siapa yang telah dipertanggungjawabkan. Misal contoh adalah kalau kita kat Selangor ni Maiz kan, Majlis Agama Islam. Mungkin kalau ada hukuman ini mungkin Maiz dah kot naiknya, datang wakil daripada Maiz. Okey, boleh laksanakan. Misal contoh lah,
Saya ambilkan satu benda ni boleh? Boleh kita ambil, kita berhenti dulu lah. Kita ambil satu benda ni sikit. Fa'inkan dalam lagu al-qisas yuhsinu makkanahu minhu. Apabila nak melaksanakan qisas, jika orang yang berhak untuk mendapatkan qisas, contoh anak dia kena, dia boleh tuntut qisas kat anak dia. Jadi kalau dia mampu untuk laksanakan, yuhsinu makkanahu minhu, jika betul dia ni berkemampuan untuk melaksanakan qisas kepada orang yang telah mencederakan anak dia, makkanahu minhu, bagilah dia. Dia nak contoh ayah ni, anak dia kena pukul, jadi dia boleh tuntut qisas sebab anak dia kena pukul. Jadi orang yang memukul ni contoh pelajar lah, yang pelajar kata ni menggaduh-gaduh rumah. Okey, dah dapat 2-3 orang ni, yang pukul anak tuan 3 orang ni. Okey tuan, tuan ada kemampuan, tuan boleh laksanakan, silakan tuan. Bagaimana sekian-sekian, okay, contohlah ada dah semua. Tapi kalau tu kalau dia boleh, wa illa umira bitawqi, kalau tak boleh, wakil tu je. Mungkin dia rasa pelajar kecil lah, dia 17 tahun, lepas tu dia pun berasa takkan dia. Tapi boleh, dia fikir itu boleh tapi tak sanggup. Sebab tengok muka masing-masing pula nangis-nangis dan tolonglah tuan. Tolonglah tuan, kami dah insaf. Contoh susah juga itu lah. Tapi ayah ni geram juga, anak saya ni dah cedera lah ni, nak pukul awak pun saya tak sanggup. Wakil lah, wakil gitu. Wa in kana qisasun lil-ithnain wa in kana qisasun lil-ithnain lam yajuz li ahadihima ay yanfarida bihi. Jika ada 2 orang yang memang berhak untuk menuntut qisas, contoh ayahnya yang dipukul, ada dua adik, dua-dua ni layak untuk qisas untuk ayah yang kena pukul dengan orang kampung kan. Ataupun tak salah 2 adik ke 5 adik ke tak kisah, boleh tuntut. Maka perlu sepakat kedua-duanya ataupun lebih daripada itu, adik-adik itu kena sepakat untuk qisas ataupun memaafkan dengan dia bayaran. Kalau salah seorang memaafkan, tak boleh qisas, tergugur terus qisas. Ada 5 beradik, 4 orang kata ni semua geng-geng kampung yang pukul abah semalam, kita bawa hukum. Jadi beradik seorang baik hatinya, lembut hatinya, tak apalah, kita duduk satu kampung, satu masyarakat, benda dah berlaku, maafkan je lah. Seorang ambil watak memaafkan, maka tergugurlah, maka akan diampunkan. Tapi keluarga dapat dia dia akan kecil, kita cinta dia panjang, tak sempat bagi ni, dan dia panjang tu dia ni. Dan kalau kita amalkan di Malaysia, agama kaya Malaysia dia sekarang ikut betul, dia cerita saya kata 100 ekor unta ni pun banyak tu kan. 1 unta dah berapa ribu, Masya Allah. Kalau untuk orang perempuan nisfun, separuh daripada lelaki, 50 pun banyak juga, ada 20 unta. Kalau praktikkan kes-kes buli, insyaAllah lah tak berlaku. Takut orang nak buli. Mak ayah jangan pesan anak tu, kau jangan buli siapa-siapa, nanti bapak kau miskin. Itu je tak. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa in ishahha fi man yastawfi uqra'a bainahuma. Misal contoh, masing-masing setuju untuk kenakan qisas. Ramai ni 5 orang adik-adik jadi, siapa yang perlu ambil tanggungjawab? Uqra'a, undi lah. Kalau rasa nak bagi sulung yang tak sanakan, sulung lah. Kalau rasa macam sulung nak, abang kedua nak, abang ketiga nak, undi. Yang tak nak, tak payah undi. Dan nak ni undi sebab mereka ni berhak untuk dapatkan qisas. Contohnya ayah dia kan.
ولا يقتص من حامل حتى تضع. Tak boleh dikenakan qisas kepada orang perempuan yang hamil sehinggalah ia salin dan tadha. Wa yastaghni al-waladu bilabani ghairiha, dan tak boleh juga kalau dah bersalin sekalipun, tak boleh juga kita nak laksanakan qisas kepada perempuan tersebut andai anak yang baru lahir itu masih terikat dengan susunya. Maksudnya masih biasa lah, anak tu masih susu, anak baru 4 bulan, mungkin ibu dia ni ada buat tindakan lah, tindakan sekian-sekian, jadi ada hukum kisos ke atasnya. Cuma waktu dia hamil, jadi tak boleh nak buat atas dia. Lepas bersalin, orang kampung pun tak tahu pula tentang hukum anak terikat dengan susu ni. Rupanya kisahnya kat situ juga. Tak boleh. Andai anak tu masih terikat dengan susu ibunya, maka tetap tak boleh kita kenakan kisah kepada si perempuan tersebut. Allah Ta'ala alam. Kita cukup sampai situ saja. InsyaAllah kita sambung di lain masa. InsyaAllah perbincangan berkaitan dengan jenayah ni pernah lepas sebenarnya. Lama. Mudah-mudahan Allah SWT menambah ilmu kita, memberikan manfaat untuk kita agar lebih berhati-hati dalam tindakan kita. Bila belajar tentang fiqh jenayah ni, kita nak berjaga-jaga supaya kita tak terlibat. Itu saja. Allah Ta'ala alam. Yang baik kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang itu adalah diri saya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.